Okey. Kita sebelum kita mula, kita buka majlis kita dengan Ummul Kitab Al-Fatihah. Okey, saya nak ucapkan selamat datang ke siri kelima slot taping secangkir kopi bersama Wall of Fame MRSM Taiping 2021. Program ini berfokuskan kepada perkongsian isu-isu semasa yang sesuai dengan kepakaran alumni Marismat. Dan topik kita pada malam ini ialah STEM dan pembangunan negara. Terlebih dahulu saya nak ucapkan sekalung penghargaan buat rakan strategi Ansara Taiping, MRSM Taiping, TNF Energy Sdn Bhd, Amans Media, Outpost Taiping Sdn Bhd, ALKA Systems dan BG Capital Holdings. Pada anda yang menonton sama ada menerusi Facebook Live atau Zoom taping, jangan lupa untuk tuliskan apa-apa persoalan yang ingin ditujukan kepada ahli panel kita di ruangan chat atau komen. Pada akhir sesi ini, jika berkesempatan, kita adakan sesi soal dan jawab. Pesanan penaja juga kepada alumni MRSM Taiping yang masih belum mendaftar sebagai Ansara Taiping, bolehlah mendaftar dengan keahlian seumur hidup sebanyak RM50 menerusi portal rasmi Ansara Malaysia www.myansara.org. Saya moderator anda Aisyah Izham, batch SPM 2012 dan saya ditemani oleh rakan moderator saya Aina, batch SPM 2009 MRSM Taiping. Baik, bersama-sama kita pada hari ini ialah Engineer Teknologis Dr. Iriani Muhammad Rawi, Ansara Taiping SPM 1997 daripada Tenaga Nasional Berhad. Beliau sebelum ini merupakan Ketua Persijilan Produk Unit Jaminan Kualiti TNB Labs Tenaga Nasional Berhad. Dr. Iriani has almost 20 years of experience in the industry field in TNB and was also named as MIA Top 70 Rising Personalities in LinkedIn 2020. She is also one of the members of Ansara Taiping Follow-up 2021. No. Sorry? Okay. Dan untuk pengetahuan semua, Dr. Iriani sedang bersiaran langsung dari Qatar. Apa khabar Dr. Iriani? Baik. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terima kasih kerana sudi meluangkan masa pada hari ini. Terima kasih sebab jemput saya. Baik, bersama kita juga another member of Wall of Fame 2021, Dr. Khair Razlan Osman, Ansara Taiping SPM 1998 yang kini merupakan pensyarah di Universiti Multimedia. With experience as academician for more than 15 years, Dr. Khair is the University of Oxford alumni with strong background in engineering field. We welcome you, Doctor, and we are very excited to hear your views, especially in the aspect of STEM curriculum. Apa khabar, Dr. Khair? Khabar baik. Assalamualaikum semua. Sihat Alhamdulillah, sihat. Terima kasih kerana sudi meluangkan masa pada hari ini. Baik, sekejap ya. Okey, saya nak buat engagement test sikit macam biasa. Nak minta audience di Zoom cuba bagi saya reaction sikit. Thumbs up ke, love ke. Boleh tulis di ruangan komen. Baik, terima kasih semua. Okey, so berbalik kepada topik kita, Science, Technology, Engineering and Mathematics ataupun STEM dan pembangunan negara. Jadi saya serahkan kepada rakan moderator saya, Aina, untuk teruskan slot pada malam ini. Terima kasih Aisyah atas pembukaan forum kita pada malam ini. Okey, tanpa membuang masa, mari kita mulakan pusingan pertama kita. Dalam pusingan pertama ini, temanya adalah definisi STEM dan juga aspek pendidikan. Jadi soalan yang saya nak tujukan ni tak lain tak bukan mestilah kepada Dr. Khair. So Dr. Khair, apakah definisi pendidikan berasaskan STEM and why we need it more than now? And apakah negara-negara contoh yang menggunakan pendekatan kurikulum STEM dengan berkesan? And in Malaysia, when was STEM curriculum first implemented and what is the progress so far? Silakan Doktor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sound check sikit. Boleh dengar Aina? Boleh. Clear. So soalannya tu kedengaran serius.
Ya, jadi kita malam-malam Jumaat ni kita sembang santai STEM dan pembangunan negara. Jadi sedikit background lah tadi dah diceritakan. So saya sekarang bertugas di Faculty of Engineering dan Teknologi Multimedia University Campus Melaka lah. So graduate daripada University of Oxford dalam bidang biomedical engineering, in particular doing some artificial intelligence on medical image. Okay. So that is my background. So soalannya lebih kurang senang ceritanya kalau kita boleh ungkapkan dalam short form ni, what is STEM? Okay, when is basically STEM implemented in Malaysia, and kenapa mungkin barangkali apa yang menyebabkan Malaysia berubah daripada maksudnya landscape pendidikannya kepada STEM based education. Okay, jadi kalau ada kesempatan saya compare lah dengan negara lain, kalau tak ke pusingan kedua. Jadi apa itu STEM? So secara kalau kita lihat daripada segi evolusi industrian, kita ada 1.0, 2.0 dan sekarang popularnya IR 4.0. Jadi kita lihat perubahan demand, perubahan kita kata bentuk dan industri yang sedang pesat berlaku mempengaruhi sistem di dunia, dan hari ini kita bercerita tentang IoT, tentang IR 4.0 melibatkan artificial intelligence, machine learning dan sebagainya lah, wearable, etc. So disebabkan ledakan teknologi IoT dan sebagainya ni, di sana wujudnya satu keperluan untuk basically kerajaan sebagai badan berautoriti yang paling besar lah di sebuah negara untuk menentukan hala tuju pendidikan dan untuk menentukan hala tuju pendidikan kita. Jadi desakan mana kata kalau Malaysia masih kekal dalam pola pendidikan yang lama, kemungkinan kita akan ke belakang, peluang pekerjaan dan sebagainya mungkin akan sedikit ketinggalan lah. Jadi boleh juga kita katakan tujuan diskusi kita pada malam ini, sembang-sembang santai kita, supaya adik-adik ataupun penonton dapat sedikit sebanyak idea mengapa perlu berubah ataupun mungkin boleh menetapkan masa depan dan sebagainya, nak jadi apa dan sebagainya. So hopefully perbincangan kita akan menjadi satu perbincangan yang menarik lah. Okay, STEM kan kalau tanya ke budak-budak sekolah mungkin dia faham lah STEM, Science, Technology, Engineering dan Matematik. So basically mana kata kerajaan menginginkan satu konsep pembelajaran yang bersepadu, yang integrasi, yang menggabungkan sains, teknologi, kejuruteraan dan matematik. Sebelum ni kalau zaman saya kita ada science stream dan juga art stream. Dan hari ini digabungkan lagi, ada teknologi di sana, ada kejuruteraan dan matematik. Dan antara kita kata intipati yang penting adalah bagaimana untuk kalau dulu mungkin kita sekadar lihat matematik ni nanti akhirnya nak kerja macam mana nak gunakan dalam kehidupan dan sebagainya. Jadi dalam STEM ni mana kata Kementerian Pendidikan cuba membangunkan satu produk pendidikan yang berbentuk hands on, yang membentuk penerokaan dan pelajar mampu mana kata mengaplikasikan pelajaran ataupun lesson yang dia dapat daripada kelas lah. Okay, that's one thing. Jadi kita lihat ke depan dalam nanti kita akan lihat sorot sejarah pendidikan di negara ini. Jadi KPM dengan STEM ni berharap agar adik-adik ataupun pelajar hari ini dapat literasi ataupun kata celik STEM lah, dapat memahami masalah-masalah yang berlaku, menghubung kaitkan dengan kehidupan dan cuba mencari penyelesaian. Kita ada high order thinking skill lah, kita ada kebat dan sebagainya, dan supaya dia tidak hanya menghafal, dia tidak hanya based on exam based dan sebagainya, bahkan dia mampu keluar berfikir di luar kotak dan melakukan suatu atau memberikan satu penyelesaian yang berpijak di bumi yang nyata. Okay, kenapa itu? Jadi berbalik kepada tadi kita panggil revolusi perindustrian, dan kita ada sekarang Industrial Revolution 4.0 dan orang kata sekarang dah 5.0. Jadi dalam laporan World Economic Forum 2020, satu badan kajian yang sentiasa mengemaskini keadaan semasa dunia, permintaan, demand, supply dan sebagainya. Dan ni antara 15 kemahiran yang hari ini mungkin ataupun 2025, hari ini 2021, 4 tahun lagi,
dia akan menjadi satu keperluan yang sangat mendesak. Dan bagaimana adik-adik di Malaysian Taiping yang mendengar dan mungkin para pendengar yang ada menonton di YouTube, Facebook dan sebagainya mempunyai kemahiran ini, analitik, kritis dan mampu menghasilkan satu produk dengan penuh inovasi. Dan lagi apa lagi kat situ kalau kita boleh lihat, kita nampak di situ pengaturcaraan, teknologi, resilient, flexibility dengan keadaan ke depan yang mungkin tidak berapa nilai. Dan kita pun dah lihat sepanjang COVID ni, nanti mungkin di round kedua akan menerangkan dengan lebih detail. Kita lihat bagaimana digital disruption dari segi kita lihat pekerjaan-pekerjaan yang tak pernah ada. Dan zaman saya dulu hari ini sudah ada, dan pekerjaan yang dulu ada mungkin sudah obsolete dan telah digantikan dengan automasi dan sebagainya. Jadi adik-adik pada hari ini kena cepat adaptasi dan melihat peluang-peluang pekerjaan ataupun definisi dan pekerjaan yang lebih canggih lah, dan bukan mungkin wawasan-wawasan yang dulu lah. Jadi dia ada benda-benda yang memerlukan skill-skill yang baru. Dan kalau kita lihat sini dalam top pekerjaan 38 daripada 58 pekerjaan kritikal yang diselenggarakan oleh Talent Corp, satu agensi talent di Malaysia. Dan 38 daripadanya adalah berkaitan dengan bidang STEM. Jadi kita nak katakan art stream mungkin bakinya lah, bakinya 20 lebih kurang. Dan business bidang-bidang yang lain lah. Mana kata permintaan kerjaya dan sebagainya dalam bidang STEM ni satu yang sangat real dan perlu diambil kira lah dalam menentukan kos yang kita ingin ambil dan sebagainya. Moderator kalau dah nak habis masa seminit, kasih loceng sikit. Okey, kita nak lihat bagaimana bila kita cerita tentang STEM dan pembangunan negara. Hari ini kita lihat data yang ditunjukkan. Saya ambil ni daripada, saya bukan pakar di bidang Kementerian Pendidikan Malaysia, hanya menyampaikan isi kandung kolokium yang baru berlangsung Jun yang lepas daripada Deputy Director KPM. Okay. Dia kata walaupun begitu dalam keadaan kita faham IR 4.0 sudah hampir, dikabarkan pada tahun 2019 hanya 43% saja yang mengambil sains stream. Ini bukannya sains yang penuh, mana kata sains yang kita ada STEM A yang mengambil keseluruhan sains, ada yang STEM B mana kata mengambil 2 option elektif sains dan bakinya mungkin art stream dan sebagainya. Dan ini jauh daripada sasaran 60-40, mana kata kerajaan menyasarkan 60% sains stream dan 40% art stream. Jadi ini masih mana kata peluang pekerjaan imbal balik peluang pekerjaan dengan tenaga yang ada masih jauh daripada sasaran. Jadi kita boleh fikir-fikirlah kat mana kita nak tuju. Kalau kita yakinkan dalam bentuk yang lebih detail, kita lihat kat sini yang paling atas tu art stream. Kita boleh tengok detail kat bawah tu, and form 4 dan form 5. Dia kata 50% masih art stream dan kita lihat science stream kat situ, technical stream. Okay, tak lepas 30%, tak lepas 30%. Dia kata lagi jauh lah. Yang tadi 40% tu mungkin gabungan sains dan juga technical. Technical stream, mana kata vocational dan sebagainya. Jadi masih jauh daripada sasaran STEM. Jadi nak kata tak minat kan. Budak-budak sekarang ni minat. Kalau kita tanya dalam laporan TIMS 2019, bila ditanya anak-anak kita minat sains dan matematik, minat 92%, 77%. Tapi bila ditanya yakin tetap untuk mengambil bidang dalam bidang sains dan matematik hanya 8% dan 3%. Satu angka yang sangat berbeza. Jadi apa masalah kat sini kan? Adakah sains dan matematik sangat rumit ataupun sangat menyesatkan minda di peringkat nak kata lepas habis je SPM campak buku sains dan matematik ambil bidang lain atau bagaimana? Jadi kat situ kita boleh bincangkan lah kita boleh bincangkan sejauh mana anak-anak kita bersedia untuk mengambil jurusan sains, especially di peringkat tertiary, peringkat universiti. Jadi ini satu fakta yang menarik lah. Mungkin kita boleh kupas dalam pusingan seterusnya. Jadi berdasarkan dapatan-dapatan tu, kerajaan telah membuat satu kajian pada tahun 2000 awal 2009-2010 dan kemudiannya hasilnya lahirlah Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia. Nanti saya akan compare dengan negara lain di soalan seterusnya. Jadi pelan ni hasil maklum balas dan sekarang sedang dilaksanakanlah di Malaysia. Dan kita boleh lihat nanti perbandingannya lah. Masih di peringkat awal, sasarannya 2013-2025, hari ini kita 2021.
mungkin kita masih belum dapat melihat laporan yang lengkap, tetapi di sana ada kemajuan. Jadi improvisasi yang dilakukan oleh pihak kerajaan juga mengambil kira isu dan cabaran lah. So ini mungkin kita boleh bincangkan. Tadi kita lihat bagaimana murid menganggap bidang STEM ni sukar, dan lantas dia tukar daripada science stream, mungkin yang masuk ke industri, ambil aliran lawyer ke arts ke kan, architecture dan sebagainya yang tidak berkait dengan bidang STEM. Dia tidak melihat berkaitan, dulu pula mengejar silibus, exam based dan sebagainya untuk mencapai yang terbawah tu, prestasi sekolah, mungkin MSN Typing untuk mengekalkan prestasinya sebagai MSN Bitara dan sebagainya, GPS yang rendah, dan lantas menggunakan kaedah Latitude, gagal mengaitkan dan sebagainya, dan di sana juga ada isu tentang peralatan dan sebagainya, kekurangan peralatan yang perlu, dan masalah-masalah ini perlu diatasi oleh pihak kerajaan lah, untuk memastikan STEM, pendidikan STEM ni berakar umbi dengan baik di peringkat sekolah dan kemudiannya dibawa ke peringkat industri. So itu sedikit gambaran tentang keadaan STEM, pendidikan STEM kita di Malaysia. Jadi saya pulangkan kembali kepada moderator. Terima kasih Dr. Heer atas penerangan yang sangat informatif, sangat menarik dengan ada maklumat statistik ni lagi. Seperti yang Dr. Heer sebutkan, STEM ini akan menjadi satu keperluan yang sangat mendesak pada masa akan datang. Jadi saya nak tanya pula kepada Dr. Iriani berkenaan STEM sebagai pemangkin pembangunan industri. So Dr. Iriani, since the aim of STEM implementation is to translate the knowledge into the industry, may I know in your views, what are the role of STEM towards industry development? Silakan Doktor. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih moderator Aina dengan Aisyah. Terima kasih Dr. K. Saya ingat Dr. K nak cover sampai hujung dah tadi. Dia lecturer, dia complete dengan slide semua kan. So saya tak adalah slide tu sebab Aina kata santai-santai kan. So please bear with me. Okay, so your question is about what are the role of STEM towards industry development. One fact is that STEM graduates are highly in demand across the industry. Tak kira dekat mana, dekat Malaysia ke ataupun dekat overseas, STEM graduates are highly in demand. Ramai yang mencari, yang minta lah. Okay? So STEM education develops professional macam engineers, doctors, scientists, IT professional and etc. Also STEM ni adalah satu bidang yang mampu untuk mengeluarkan outstanding people. Contohnya macam my most favorite are these two people lah, Elon Musk and juga Sir Richard Branson. These two guys actually they introduce important innovations. Contoh macam electric cars, renewable technologies, and even space adventures, or even they are planning to bring people to Mars. So for me, these are amazing innovation which were created by those people from the STEM industries. To the question of why STEM is so important. STEM skills actually boost productivity, it drives competitiveness, and also it helps generate new ideas. Like I mentioned, innovation. And then we are facing towards Industry 4.0. So to face this Industry 4.0, our graduates or the young generation must empower STEM, as in the VUCA world. So siapa yang tak familiar what is VUCA? VUCA is volatility, uncertainty, complexity, and ambiguity. So VUCA requires a robust generation, not just to become the users of technology, but also as the technology trigger. Maksudnya apa? Pencetus teknologi. Dia bukan saja kita nak guna saja teknologi STEM tu, tapi kita nak jadi pencetus. Macam dua idola saya tadi lah kan, Elon Musk ataupun Sir Richard Branson. Diorang ni macam always come up with crazy innovative ideas, which I really love kan. Okay, so to answer your question, I would like also to pick up a sentence I read on Harian Metro. Dr. Shahirun Shahidan, she's a pensyarah kanan from Fakulti Kejuruteraan Awam from UTHO, University UTHM, University Tunisian on Malaysia. What she said was that
STEM adalah menjadi keutamaan kepada pihak sekolah dan universiti ke arah memartabat serta memperkukuhkan bidang terbabit kepada generasi muda. Katanya juga pendidikan STEM ini menekankan konsep berpandukan 4C ataupun 4K, iaitu komunikasi kerjasama, kreativiti dan pemikiran kritikal. So benda-benda ni semua dimasukkan ke dalam pembelajaran abad ke-21, PAK 21. Okay? So apa yang dihasilkan ni adalah kebat lah, kemahiran berfikir aras tinggi. Okay, so we are going into that. Dan pembangunan komponen ini dilihat dapat melahirkan generasi muda yang mempunyai kemahiran yang tinggi dalam menyelesaikan masalah kompleks. Okay, so kita nampak kat sini apa role of STEM towards the industry development. We want to create amazing people, innovative people. Yeah, so tak kira lah dalam bidang apa, science, technology, engineering and also math. So these are the people that we are looking for, the people that we are going to develop lah, macam tu lebih kurangnya. So yeah, itu pandangan saya. Terima kasih Dr. Iriani. Jadi macam kalau saya boleh simpulkan Doktor, pendidikan STEM ni dia dah jadi satu demand yang sangat penting lah supaya kita ni boleh keep up dengan progress of industry kan Doktor? Yes, exactly. Baik, kita masuk kepada pusingan kedua, STEM sebagai salah satu komponen dalam pembangunan negara. Jadi saya nak ajukan soalan ni kepada Dr. Khair. Based on your opinion, among other countries, where are we at? What are the initiatives from the government to promote the STEM curriculum, macam scholarships, research grant, incentive to students, parents, teachers and lecturers? Is there any? And how effective is this effort? Silakan Doktor. Dr. Khair boleh unmute dulu. Alright. Okay. So kita berbicara tentang performance negara. Sebelum tu kita kena lihat sejauh mana negara kita telah progress daripada dapatan tadi 2009. Dan kalau kita lihat sedikit, sebenarnya saya pun taklah berapa aware tu yang tadi ada sini yang buat lawak STEM. Adik-adik yang sekarang mungkin dah tak kenal STEM, hantar kad raya dah tak ada hantar kad raya dan sebagainya. Jadi terpaksa tengok Kementerian Pendidikan punya aspirasi dan sebagainya untuk dapatkan apa benda sebenarnya aspirasi kerajaan. Jadi mungkin setengah ibu bapa macam saya mana kata kita lihat hantar nak pergi sekolah dan sebagainya tapi tak tahu apa benda sebenarnya yang sedang berlaku. Jadi mungkin itu satu indikator. Ataupun kita boleh kata kalau tanya saya di universiti, budak-budak kan berjaya ke tak, nanti pusingan ketiga saya akan jawab. Mungkin kalau kita lihat macam tak reti je budak-budak ni kan, apa yang dia belajar kat sekolah menengah dan sebagainya, itu bahasa santainya. Tapi kita lihat sorot balik ke belakang supaya kita boleh faham sebenarnya negara kita kat mana, nak menuju kat mana, supaya kita realistik dan kita dokong aspirasi yang sama dan bergerak ke arah objektif yang sama. Jadi kalau kita lihat antara yang saya kabarkan tadi dalam pusingan pertama, mana kata Malaysia melihat kedudukan ranking berada di third yang belah bawah. Jadi dia masuk dalam ranking PISA ni untuk naik kepada 1/3 di atas lah. Jadi daripada 2009 tu dia buat kajian, pergi turun ke Padang dan sebagainya, mengadakan sidang meja bulat dan sebagainya, mendapatkan dapatan daripada PIBG, cikgu sekolah dan sebagainya untuk meningkatkan ranking Malaysia lah dalam mana kata penaksiran STEM ni. Dr. Khair mute. Okay. Ada orang kontrol komputer saya ke? Okay, so saya pun sendiri secara personally berada di luar Malaysia ketika plan pembangunan pendidikan Malaysia ni dilancarkan. Jadi kalau kita faham Susu Galuh, adik-adik mungkin belajar dalam sejarah Malaysia, yang Razak
56, 57, Akta Pendidikan 1996, laporan ramalan talik dan sebagainya. Dan ini adalah satu blueprint yang terbaru lah, Pelan Pendidikan 2013-2025 hasil daripada PISA assessment dan sebagainya tadi. Dan kita hari ini berada pada tahun 2021 setelah dilancarkan pada 2013, dan saya personally berada di Oxford daripada 2010 sampai 2016. Jadi mungkin tak aware, kan, senang ceritanya di luar negara mungkin tak berapa aware apa yang berlaku di dalam negara. Jadi ini pun tengok balik dan cuba memahami lah. Dan saya rasa sebagai ibu bapa ataupun adik-adik sendiri perlu cakna supaya kita faham proses tu dan kita tahu menentukan hala tuju kita ke depan dan sebagainya. Dan ini memerlukan transformasi sekolah 2025 ni, memerlukan sokongan bukan saja daripada segi guru dan komitmen guru dan juga anak-anak kita di sekolah, bahkan juga sokongan PMG dan komuniti lah kita setiap daripada kita, dan terutamanya mak ayah, dan untuk memahami. Saya ingat dulu kadang-kadang bila anak balik dengan result kelulusan nombor 10, 11, saya kata apa yang susah sangat, kan, ayah dulu nombor 1 je kan. Tapi bila kita lihat silibus, rupanya sudut ataupun mungkin dalam maths sudut saya belajar mungkin form 2, form 3, anak-anak sudah belajar 4, darjah 5. Kan? Jadi ini satu, tak tahulah, mungkin kita boleh bincang tentang pro and cons dia, sejauh mana anak-anak sudah ready untuk. Dan hari ini, semalam pun saya terbaca seorang rakan yang mungkin umurnya dalam 26, 27, komplain tentang buku maths anak dia. Kenapa nak selesaikan tambah dengan apa dia kata banyak cara, kan, dalam di kala budak-budak masih tengah belajar mengenal nombor 1 hingga 10 dan sebagainya. Jadi mungkin ini disebabkan kita tidak faham bagaimana sistem pendidikan itu berfungsi, dan mungkin cikgu di sekolah sudah dilatih ataupun masih dalam fasa transisi dan sebagainya. Jadi ini penting untuk kita memahami aspirasi dan kita lihat dan kita faham bila kita cerita tentang blueprint, kita cerita tentang satu inisiatif yang panjang 2013-2025 ni, kita lihat pertamanya perlu mempersiapkan cikgu-cikgu, kan, prasarana. Kita cerita tentang lab, peralatan dan sebagainya yang tak lengkap, dan sebagainya. Dan kita lihat hari ini COVID mana kata dia mempercepatkan adaptasi cikgu-cikgu dengan teknologi. Dan kalau dulu segan-segan nak duduk depan kamera dan sebagainya, hari ini dah ada green screen di belakang, dah macam-macam lah kita lihat cikgu-cikgu kita. Kita ucapkan terima kasih dan juga tahniah kepada cikgu-cikgu kita. Dan ini baru berlaku 2013, kita kena ingat. Hari ini saya komplain, contohnya saya boleh komplain ketika saya meninggalkan Melaka untuk sambung pengajian pada 2010. Kelas terakhir saya yang mengambil engineering itu dalam 250 orang, lebih kurang satu kelas. Bila saya balik, saya hanya mengajar mungkin dalam, saya kira semester ni paling ramai lah 18 orang. Sebelum ni saya hanya mengajar 2, 3, 6 orang satu kelas. Menggambarkan keputusan pelajar yang mengambil bidang STEM. Di mana silapnya? Jadi mungkin kerajaan sudahlah tu pada tahun 2009 tu membuat kajian semula dan mendapati pengurangan pelajar yang mengambil bidang STEM. Walhal negara kita memerlukan, sebagaimana Dr. Yani kata tadi, memerlukan banyak engineer, saintis dan sebagainya ke depan, kan. Dan kita aware benda tu, kita faham di mana negara kita berada, dan sekarang ni guru-guru sudah dipersiapkan dan COVID mempercepatkannya. Dan hari ini kita cubalah lihat kesannya kepada anak-anak, dan mungkin di peringkat usia akan hadir mungkin 5-10 tahun yang akan datang baru kita nampak kesan. Jadi bila kita faham keseluruhan and cycle tu, baru kita faham di mana letak duduknya negara kita. Okey, seterusnya, jadi ini inisiatif lah kita lihat, banyak-banyak boleh baca sendiri lah, saya tak nak go. Dan kita lihat peningkatan sedikit demi sedikit. Tadi mungkin mungkin dalam 30%, 40%. Jadi kita nak pergi ke arah 60% by 2025. Adakah kita berjaya atau tidak berjaya bergantung pada kefahaman kita untuk menyokong aspirasi kerajaan dalam plan 2013-2025 ni. Okay, kalau kita cerita tentang inisiatif kita lihat di STEM sendiri, Kementerian Pendidikan mengadakan banyaklah TV-TV didik, penyiaran rancangan TV, penghasilan komik-komik yang mungkin kita orang yang di luar KPM, di luar sistem persekolahan tak nampak. Tapi mungkin kalau kita tanya pada cikgu-cikgu dan anak-anak mungkin dia faham. Jadi ini mungkin satu benda yang perlu dilihat oleh pihak kerajaan, bagaimana untuk menyampaikan delivery kepada komuniti tentang keadaan sistem pendidikan, ke mana kita boleh mainkan peranan dan sebagainya.
Daripada segi inisiatif di peringkat universiti, contohnya program mentor-mentee. Saya ingat dulu bila saya buat PhD di Oxford, antara salah satu yang kami perlu buat ada terlibat sebagai mentor, kena berdaftar dengan pihak yang menguruskan STEM di UK, dan kena cari mana-mana dia ada banyak lah. Ada kena pergi sekolah menerangkan tentang STEM, ada yang macam saya terlibat dengan pameran di muzium, ajak budak-budak pergi muzium dan kita terangkan buatlah benda-benda sains dan sebagainya kan. Jadi ni mungkin di peringkat awal lagi. Kalau saya di MMU sendiri mungkin berlaku di antara pelajar-pelajar, tapi pelajar dengan murid ataupun komuniti mungkin masih belum begitu hebatlah dia punya program tu. Tapi kita melihat ke arah itulah, mana kata pelajar-pelajar menjadi giving back to community dan memberikan semula. Daripada segi kepimpinan macam kita cakap tadi, sekarang ni fasa untuk mempersiapkan tenaga pengajar kita, dan saya rasa banyak kolokium, latihan-latihan kepimpinan, bagaimana nak gunakan aplikasi, perisian, perincian, perkakasan dan sebagainya telah pun diberikan kepada cikgu-cikgu kita, dan kita harap dalam 5-10 tahun akan datang kita akan melihat hasil yang begitu baik lah. Dan banyak lagi lah yang kita boleh mainkan peranan, badan bukan kerajaan, swasta dan sebagainya sudah mula terlibat. Dan antara yang saya mungkin boleh highlightkan kalau kita nak bandingkan dengan negara lain, antara yang ke depan, kalau saya cerita di UK lah, saya cerita kepada moderator sebelum ni, mana kata kalau satu universiti Oxford tu, kalau macam saya punya tempat biomedical engineering, dikelilingi oleh hospital, dan rancak penyelidikan dan sebagainya rancak disebabkan kerjasama yang sangat rapat antara akademik, industri dan lain-lain player yang ada di sekitar tu. Jadi ini juga antara benda yang perlu diteliti oleh pihak kerajaan dan juga pihak pemain-pemain yang lain lah, untuk menaja ke ataupun untuk mengambil, kalau internship tu kita dah ada, tapi mungkin penyelidikan yang berbentuk geran-geran industri dan sebagainya perlu diperbanyakkan. Bukan nak kata tak ada, kita ada, kita ada tapi mungkin sedikit. Dan kemudian yang penerangan kepada ibu bapa dan sebagainya, guru, PPD, Jabatan Pendidikan dan sebagainya perlu memainkan peranan yang lebih penting untuk menyokong sistem pembelajaran anak-anak kita di sekolah. Dan ni mungkin kalau di peringkat kerajaan ada banyak lagi, STEM for all, dan ni semua media-media sosial dan sebagainya. Dan yang surprisingly hari ni baru saya tahu, sebab saya batch 98, jadi rupanya junior saya yang terakhir ambil amali sains. Mungkin MSM difahamkan diteruskan sampai sekarang, tapi di luar sekolah kerajaan mungkin dah tak ada lama dah. Jadi kita boleh nampaklah sebenarnya kalau di MMU ni ramainya datang daripada sekolah luar. Jadi sebab MSM ni dia yang terpilih ni dia dah pergi luar negara kan. Dah terpilih kat IPTA yang lain, jadi dia tak masuk MMU. Jadi bila saya tahu ni rupanya begitu jadi kita dapat lihat kesannya dalam bila kita buat lab dan sebagainya di peringkat universiti, mungkin ada di sana sedikit kekurangan berbanding mereka yang telah mengikuti daripada peringkat menengah seperti adik-adik di MSM. Jadi beruntunglah. Dia akan perkenalkan 2021 balik, jadi kita akan lihat mana kata ke depan akan bertambah baik. Jadi strategi memperkasa latihan guru dan sebagainya, mungkin Cikgu Aisyah boleh komen lah tentang inisiatif kompetensi guru dan sebagainya, meningkatkan kompetensi guru. Dan ada pemeringkatan ni data yang terbaru, Jun yang terbaru. Ada pertambahan dan sekolah-sekolah yang menceburi bidang STEM, yang ambil bidang STEM ni. Jadi mudah-mudahan kerajaan teruslah menggalakkan sekolah-sekolah. Nak kata mengabaikan, bukan mengabaikan lah, tapi letakkanlah sikit exam based education ke tepi dan lihat ke depan, mana kita galakkan anak-anak kita untuk lebih mencabar diri untuk ambil benda yang susah. Sebab sekarang ni bila kita kata anak-anak kenapa tak ambil, susah kan, baik jadi YouTuber sembang-sembang kan, boleh dapat duit dan sebagainya, ni nak pecah kepala buat admit kan, kameran lah apalah kan, bila nak gunanya kan. Jadi benda-benda macam tu, ajakan paradigma perlu disampaikan ke tengah masyarakat. Jadi kalau dari segi insentif di peringkat universiti kita banyak beranjilikan, mesti baru-baru ni banyak insentif-insentif yang baru, dan saya kira ini juga berkaitan dengan KPM. Jadi KPM dan juga Kementerian Pengajian Tinggi kena memainkan peranan lah. Saya dah berbincang, kita tak nak nanti sekolah dah hantar student-student yang mahir di peringkat UC, kita tak aware dengan apa yang berlaku. Dan hopefully kalau dari segi beasiswa mungkin saya boleh katakan untuk adik-adik mungkin dalam negara ada, tapi luar negara mungkin limited untuk
untuk mereka yang cemerlang. Jadi kalau nak pergi luar negara kena fight lebih sikit kan untuk STEM ni. Disebabkan kita kalau dulu zaman saya mana kata kita tenaga pendidik kita, tenaga pengajar di universiti, kalau master dah boleh jadi lecturer. Tapi sekarang ni kita dah ramai PhD, lambakan PhD yang jadi lecturer, jadi adik-adik dah tak ada keperluan untuk keluar negara kecuali mereka yang memang betul-betul pada bidang-bidang yang kritikal dan sebagainya. Jadi kena carilah bidang-bidang STEM yang kritikal, yang masih kurang pakar boleh pilih kan kalau nak pergi luar negara. Kalau sekadar yang biasa-biasa mungkin dapat sponsorship tapi untuk ambil di IPTA dan sebagainya. So itu sedikit perkembangan lah kalau kita boleh rumuskan begitu. Jadi saya serahkan kembali kepada moderator Aisyah. Okay. Terima kasih Dr. Heer atas maklumat yang diberikan. Dr. Heer pun dah terangkan sebenarnya banyak inisiatif daripada kerajaan yang untuk mempromosikan dan menggalakkan pelajar untuk menceburi bidang STEM ini. Jadi pada malam ni kepada audience, adik-adik yang ragu-ragu nak menceburi bidang STEM because you all risau in the future STEM ni ada tak, adakah ianya kekal relevan dan diperlukan? Jadi jawapannya adalah ya, ianya kekal relevan dan pada masa akan datang kita anticipated that this field will be in high demand lah. Okay, jadi even though it is a high demand, having said that, let's look into the current reality in Malaysia. Soalan ni saya nak tujukan kepada Dr. Iriani, tapi sebelum tu saya nak quote satu paper yang diterbitkan pada tahun 2018 oleh BITA. Statement dia berbunyi macam ni. Industry Revolution 4.0 possesses few challenges which include coordination difficulty, resistance, lack of talent, cybersecurity, lack of benefits, technology uncertainty, data acquisition and restricted technology diffusion. Jadi untuk Dr. Iriani, in your opinion, is Malaysia ready to fully apply the knowledge of STEM curriculum into the industry? If not, what is the biggest challenge we have yet to overcome to achieve our goal? Silakan Doktor. Okey, terima kasih Aina. Aina ni dia student PhD tau. So bila dia quote tu saya tak terkejut lah. Walaupun dia kata santai-santai tiba-tiba keluar quote jurnal ni, saya panik sikit lah nak jawab kan. Okey, tak apa. Tak boleh lari Doktor. Tak boleh lari tak apa. PhD on the way InsyaAllah. Okay, so your question was, is Malaysia ready to fully apply the knowledge of STEM curriculum into the industry? And you would like to know whether what are the biggest challenges that we yet to overcome, kan? Okay, yes, of course. My personal opinion is I think that Malaysia is of course fully ready to apply the knowledge of STEM. Kenapa? Why did I say that? We have already we have good infrastructures. And of course, we have institutions and universities across the countries with impressive status sebenarnya. Sebagai contoh, saya ambil Universiti Malaya. UM is Malaysia ranking number 1 and world rank is 300 to 350, which is tidaklah orang kata macam Dr. K, Oxford kan, mungkin ranking nombor 1 in the world. Mungkin lah kan, aku tak tahu. Tapi UM is actually one of the top university, which we should be really proud of, yeah. So and we have also our IPTS, IPTA UM, and then we have IPTS. University Tunku Abdul Rahman Utah is Malaysia ranking number 2. World ranking dia adalah 500 hingga 600. Nampak besar, tapi sebenarnya daripada beribu-ribu universiti di dunia ni, sebenarnya that is a very good ranking overall. And I would go to the third Malaysia ranking, which is our very own UKM and UPM. I'm a proud alumni of UPM, which is also the ranking 600 to 800, which sebenarnya kita dah ada good infrastructures, good institution and good universities. So kita dah ada sebenarnya. And
and also we have experienced lecturers yang sebenarnya memang orang kata hebat lah kan, okay. Our good pendidik sebenarnya yang dah memang mampu untuk mendidik student-student kita. Contoh kita ada Dr. K kan, tak payah tengok jauh. So we have like amazing lecturers yang already memang dah orang kata already there in the industry to actually nurture our young generation to be in this STEM punya field lah, okay. And of course nak kata hebat, yes, alhamdulillah, tetapi masih ada challenge. Ya, saya senaraikan 3 challenges yang kita perlu hadapi untuk kita orang kata be there to fully apply the knowledge of STEM. Pertama sekali, I would go again the infrastructure. Do we already have? Saya tadi Dr. K ada mention tentang the facilities. I truly agree with that. And do we actually have perfect? I would say no, not yet. Do we have perfect network facilities? Contoh macam fast internet connection. Do we have a perfect 5G? Memang kata dah ada 5G, tapi laju ke? Kan? Ke dah disconnected ke? Pergi gua musang sekejap dah hilang. Apa pula? Okay, so adakah free data tu? Tidak juga kan? So the infrastructure tu kena diperkemaskan lagi. And I know that our Telekom Malaysia or Celcom Maxis are really doing a great job in delivering this KPIs lah, okay. And secondly, updated software for video conferencing. As we all know, COVID-19 has actually accelerated this initiatives. And again, I fully agree when Dr. Ken mentioned that COVID actually mempercepatkan proses kepada digitalization, ke digitalization, okay, either way. Anyway, so adakah kita updated dengan software ni yang untuk video conferencing, untuk online classroom, and are we fully equipped with the academic library sources? So sekarang ni kita dah tak pakai buku teks dah, tak perlu pergi kedai beli buku teks. Everything is in e-book. Ya, cukup ke tidak kita semua-semua? Dan student university dah ada like nice library system ke untuk kita access di data. Ini balik-balik pakai PDF drive, balik-balik pakai PDF drive. Kan, pakai pirate semuanya kan. Tak pun beli kat Shopee buku RM1. Jangan cakap tak pernah buat lah. Saya pun pernah buat. Yeah. So kalau kita tak lengkap dengan benda-benda ni semua, so macam susahlah kan kita nak move forward. So saya tahu ada beberapa universiti yang memang dah ada sistem ni, tapi adakah lengkap, adakah senang diakses? Kadang tu saya masa saya student UPM hari tu saya nak akses kena login macam tu, login macam ni, password je. So maybe ada cabaran sikit lah. Benda dah ada tapi ada sedikit cabaran sikit. Okay, I go to the third one, reachability. Okay, rural schools, contohnya orang asli, orang pedalaman contohnya, are they accessible to this technology? And also underprivileged students. Saya sekarang ni tengah I join this kata mentoring program kepada underprivileged students, and of course I'm not going to say names, but these students are actually those yang memang orang kata laptop pun tak ada. So bila kita bagi dia task, kita suruh dia buat sesuatu, dia PM saya, dia kata boleh tak kalau saya tak present slide sebab saya tak ada laptop, kata dia. Itu pun streaming tu pergi pinjam wifi jiran, kata dia. Ya Allah, kesiannya, saya pun sedih sangat kan. Saya kata tak apa, you do whatever yang you selesa, because what we are going to assess is actually how you present, how your confident level. I bukan macam nak tengok sangat canggihnya you boleh buat TikTok lah, you boleh buat no. So masih pada saya limited lah the reachability tu kepada golongan-golongan yang orang kata kurang sikit lah daripada yang budak-budak bandar ni contohnya lah. So these are the 3 challenges, which is the infrastructure, the updated software, reachability.
we need to make sure that everyone have a similar or apa orang kata adil lah, access yang adil whenever or wherever they are located. Yeah. So this is what my view against is Malaysia actually ready to apply the STEM knowledge in our curriculum. Yeah. Thank you so much Dr. Iriani. Menarik sebenarnya jawapan daripada Dr. Iriani ni. Ada part yang siapa makan cili terasa pedasnya. Tapi kita at least kita tahu tonight sebenarnya dari segi capacity Malaysia untuk translate the STEM knowledge into the industry, sebenarnya Malaysia ni dah ready dah. Cuma ada beberapa challenges yang kita kena solve balik dan kita kena buat replanning untuk memperkemaskan lagi strategi Malaysia untuk mencapai targetnya lah. Okay, jadi berbalik kepada Dr. Khair, tadi Dr. Khair ada bagi tahu atau highlightkan situasi di mana silibus STEM pada masa kini sebenarnya sangatlah advance jika dibandingkan dengan kurikulum STEM 10 ke 15 tahun lepas. Tapi despite the advanced curriculum itu sendiri, based on your experience as a lecturer doctor, are our students competent enough to apply the knowledge of STEM in their workplace? Do you believe the STEM curriculum in Malaysia provides them with enough guidance and proper transition period from the university to their career life? Silakan Doktor. Okay, so pusingan ketiga ni kita berbicara tentang industry ready versus graduate ready. Jadi Dr. Iriani dah highlight a few things about our level of readiness, right? So di peringkat university, jadi hari ni nak promo MMU sikit lah. And MMU, I always talk to my student, MMU is Malaysian Oxford, so you got to be proud. So siapa nak belajar dengan orang Oxford boleh datang MMU. Terima kasih. Okay, so kalau kita lihat sedikit bancian oleh Frost and Sullivan tentang readiness ataupun demand and supply, kita lihat secara realitinya adik-adik. Adik-adik nanti nak lepas nak fikir nak ambil apa kan, kos apa dan sebagainya. So kita lihat kat sini surplus and demand. Hari ni kalau kita lihat di MMU secara, kita lihat sampel kecil lah MMU dan saya kira dia mungkin berlaku di mana-mana, globally pun sama lebih kurang. Kekurangan bidang-bidang IT dan juga engineering, sains teknologi, engineering dan matematik ini satu yang global. Okay. So kalau kita lihat kat sini business studies dan sebagainya surplus lah, supply. Jadi kalau ada adik-adik yang nak, kalau ada otak bisnes dah boleh buat running bisnes ni, okey. Tapi kalau kata nak makan gaji, nak kerja dengan orang lain, kena fikir 2-3 kali. Dan kita lihat sini 17,800 surplus in supply. Dan jadi ke depan ni kita cerita tentang IoT dan sebagainya, automation lagi lah. Dia kata company akan go for automation, akan pergi kepada benda-benda yang automatic dan sebagainya dan kurang working force. So kita kena mempersiapkan diri dengan benda-benda macam tu lah, knowledge macam tu. Okay, so kalau kita lihat, saya ambil MMU sebagai ni dan saya kira di mana-mana universiti lebih kurang sama. Jadi bila kita cerita tentang IR 4.0, di peringkat universiti kita ada, kalau di peringkat sekolah kita ada KPM untuk melihat dan mentaksir perkembangan setiap sekolah dan sebagainya. Di peringkat universiti kita ada MQA yang akan datang dan semak setiap beberapa tahun sekali dan akan memberikan lesen kepada IPTA, IPTS untuk beroperasi. Bergantung kepada dia punya credibility lah, peralatan, makmalnya, tenaga pengajar, ratio pengajar dan pelajar dan sebagainya. Semua diambil kira. Dan antara yang biasa kedengaran recommendation ataupun cadangan-cadangan mereka lewat 20 tahun ini adalah untuk memastikan silibus-silibus yang berkaitan dengan artificial intelligence, berkaitan dengan data raya, big data, data analitik, Internet of Things dimasukkan. Dan kalau tak, kita sedang, mana kata lecturer ni hanya menerangkan apa yang ada dalam buku teks saja dan tidak berpijak di dunia yang nyata. Jadi ni semua senang cerita, bukan saja student, sebagai lecturer juga kita kena learn, unlearn and relearn. Dan kita kena belajar balik dan apa yang sedang berlaku di dunia luar
Kalaupun kita tidak pergi ke industri, adalah di sana insentif untuk tenaga pengajar ataupun pensyarah take a break and then go for industrial internship ataupun cuti sambil belajar dan sebagainya selepas 10 tahun berkhidmat. Jadi ini antara elektif-elektif yang ditawarkan untuk memastikan graduate kita bila keluar ada di sana benda-benda yang very relevant dengan apa yang sedang berlaku di dunia luar, di industri luar yang diperlukan. Dr. Hai, mute lagi. Okey. So sebagaimana saya katakan tadi, di sana kita perlukan linkage, engagement dengan industri yang lebih kuat. Untuk IPT estimation ni perlu di sana kolaborasi yang lebih dekat, lebih rapat, dan dia perlu mengeluarkan hasil-hasil output produk yang menyelesaikan masalah dan masalah semasa, bukan sekadar untuk mengawal keuntungan dan sebagainya. So di sana kita ada industrial talk, visit dan sebenarnya saya letakkan gambar-gambar sini lah. Jadi kita invite industri untuk memberikan dapatan supaya murid-murid ataupun anak-anak pelajar-pelajar kita faham apa yang sedang berlaku dan mereka tidak hanya menghafal teks-teks dalam buku teks ataupun slide dan sebagainya, tapi mereka faham apa yang perlukan. So andai kata benda tu tak di-cover dalam lesson secara rasmi, di sana ada saja kursus-kursus yang boleh diikuti di luar. Dan ini memerlukan anak-anak kita untuk bersifat lebih fleksibel, mana kata keluar daripada keselesaan, cari benda yang perlu untuk mereka penuhkan sebelum graduate, cantikkan CV dan sebagainya. Dan tidak hanya menunggu silibus-silibus yang telah ditetapkan oleh universiti. So di sana ada kursus-kursus berbayar, ada juga kursus-kursus free, ada juga tajaan-tajaan daripada pihak-pihak swasta ataupun industri. Jadi mereka kena cepat, kena alert, kena cakna dengan peluang-peluang seperti inilah untuk dapatkan kursus-kursus ataupun pengiktirafan sijil-sijil yang lebih. Industri visit sama ada pergi ke kilang ataupun industri, ataupun kita jemput mereka untuk berkongsi di MMU. Jadi benda ni perlu diperhebatkanlah, banyak berlaku. So kita ada banyaklah industri partnership tu, projek-projek dengan partner industri. Selain itu juga disebabkan macam saya cakap tadi, mungkin peluang untuk adik-adik keluar negara ni semakin tipis, bukan sebab tapi sebab mungkin fokus kerjaan dah sudah berubah. Kalau dulu mungkin kita memerlukan tenaga pengajar yang banyak, jadi kajian menghantar bayi-bayi saya ni keluar negara untuk ambil knowledge transfer tu. Hari ni kita sudah ada tenaga lokal dan mungkin ada di sana peluang-peluang. Contohnya macam ni pergi ke buat student exchange kan, sama ada ambil satu subjek di luar ataupun pergi mungkin seminggu, 2 minggu kan. Jadi ada di sana peluang untuk pergi ke luar negara juga dengan tajaan dan sebagainya. So ni di Filipina juga benda yang sama, bertukar-tukar pendapat, dan juga kita ada universiti lain datang ke MMU lah untuk membuat mungkin satu subjek. Sem yang lepas saya ajar seorang budak Indonesia dalam satu kelas, dia seorang je lah sebab dia ambil semester tu di Malaysia. Jadi begitulah kita memahami rencang budaya dan sebagainya, bertukar-tukar pendapat. Di samping itu juga kita ada, saya rasa di peringkat sekolah juga adik-adik sudah diperkenalkan, dan kita tidak juga kurang hebatnya di peringkat universiti, world skill dan sebagainya. Saya kira anak-anak kita cukup hebat, tapi mungkin dari segi kuantiti masih belum banyak. Dari segi kualiti kita tidak ketinggalan. Mana kata anak-anak Malaysia ni hebat-hebat belaka, cuma mungkin pendedahan dan sebagainya perlu diperkemaskan lagi, dan kita mungkin akan melihat kesannya sebagaimana saya katakan tadi, selama mana STEM ni mencapai tempoh matangnya, atau mungkin selepas 2025 kita akan melihat hasil yang baik. Jadi kita teruskan menyokong inisiatif kerajaan ni lah. Okay, tu sedikit tentang kita kata graduate ready. So secara kesimpulannya kita boleh katakan we are still in the way lah. Tak nak kata tak ada. Nak kata dah lengkap, belum lagi. Tapi sebab masih berada di dalam kitaran, belum sempurna lagi kitaran pendidikan tu. Tapi dia berlaku di sana, berlaku mana kata usaha sama, kolaborasi yang sangat dekat dan bertambah baik berbanding ketika saya belajar lah. Mana kata antara sebab motivasi saya pergi
ke Oxford pun disebabkan peluang untuk research penyelidikan di Malaysia ni agak sukar dan sebagainya, masih limited dan sebagainya. Jadi dia punya jalan tu agak kurang luas. Tapi hari ini saya kira dah semakin rapat dan banyak projek-projek yang lebih berpijak di bumi, itu produk-produk yang boleh kita keluarkan. Jadi itu sedikit sebanyak pendapat saya lah tentang soalan yang ketiga. Baik, terima kasih Dr. Khair dan Dr. Iriani. Jadi kalau kita tengok daripada masukan Dr. Khair dan Dr. Iriani tu, kita tengok sebenarnya usaha untuk sediakan pelajar untuk industri yang memang developmentnya pantas ni, dia adalah usaha yang panjang. Dan kita tengok dia perlukan pelibatan daripada banyak pihak, dari segi pendidikan tu sendiri, dan daripada penyediaan pelajar tu sendiri, dan macam kerjasama yang perlu berlaku antara industri dan pendidikan STEM tu lah. Cuma ni tak bermakna usaha ni terlalu berat untuk kita bawa ke depan, sebab berbalik kepada demand kepada graduan STEM education ni. Baik, kita masuk ke pusingan seterusnya. Kita nak melihat pada keadaan semasa negara kita kan. Soalan seterusnya saya nak ajukan kepada Dr. Iriani. So, apabila berlaku pandemik COVID-19, kita dapat lihat negara kita bergantung pada negara luar dari segi kajian penyakit, pengeluaran vaksin dan pengurusan pandemik itu sendiri. Jadi pada pendapat doktor, apa yang kita boleh simpulkan tentang pendidikan STEM dengan melihat negara selepas dilanda pandemik COVID-19 ni? Tahu mudahnya, what does COVID-19 outbreak tell about STEM education in Malaysia? Silakan doktor. Oh, it tells a lot. Obviously, it tells a lot. What I am having in mind is that this pandemic has taught us more than what we can learn for the past 10 or 20 years, I would say, easily from so many different angles. Yeah. So I would say again that we are there, but with huge room of improvement. Banyak ruang lagi untuk kita perbetulan perbaiki. Yeah? So as a start, we need to assist or provide better platform or even help to educate more youngsters in medical education, bioscience, IT, or even engineering in order to develop more expertise in this field so that the youngsters or the young people, they can later become the developer. Tadi saya ada sebut tentang technology trigger kan. So we want our youngsters to become the developer of the fast and workable apps. And to create, for example, medical assistant devices or even develop vaccines for this deadly disease. Yeah. So kenapa saya cakap macam ni? Kita tengok satu angle MySejahtera contoh ada orang ingat sensitif sikit tapi sebab saya duduk Qatar saya tak takut lah, tak ada orang datang pecahkan rumah saya kan. Okay, I would talk about I would love to talk about MySejahtera. Okay, so MySejahtera for me, it's already there. It's a very nice app. It's an amazing app, I would say. But of course, it still requires a little bit of improvement, yeah, over the time. And what does MySejahtera do? MySejahtera, as a start, is developed through the strategic cooperation between our NSC ataupun National Security Council, the Ministry of Health (MOH) dan juga Malaysia Administrative Modernization and Management Planning Unit ataupun MAMPU dan juga MCMC, Malaysian Communication and Multimedia Commission. So I would say that it's developed locally, boleh dikatakan lah. And then kalau kita buka MySejahtera app pun banyak informasi dalam tu yang kita boleh guna pakai. Yeah, and it helps in monitoring the COVID-19 outbreak in Malaysia, and also it empower the users to assess their health risk against the spread of COVID-19. Yeah, and now the additional feature we can see also the vaccination application, walaupun susah sikit nak apply kan, tak maaf lah, but I would still love to highlight that there's the function of actually cara mudah untuk if kita apply vaccination, and the updates were actually available just within one app. Ya, so pada saya ia adalah satu inisiatif yang sangat baik yang telah dilakukan.
So itu adalah antara salah satu yang kita nampak macam mana COVID-19 ni sebenarnya mencabar atau menguji kita punya where are we when such pandemic happen. So satu lagi saya nak highlightkan tentang one of our local scientists, an engineer, IR Muhammad Azwan Aziz. He was my colleague in TME research. We were so proud of him when he actually developed the medical assisting device. We call it aerosol box. Aerosol box ni digunakan untuk membantu para doktor sebab masa bila COVID-19 punya patient memerlukan intubation, nak perlukan diintubasi, beliau mereka cipta satu aerosol box ni untuk mengurangkan kadar jangkitan kepada doktor ataupun kaki tangan yang bertugas lah. So inovasi yang sebegini dihasilkan oleh saintis tempatan adalah pada saya membanggakan. So we are there, like I said, we are there. So I would love to also highlight in Qatar that we are actually using Ehtiras. So Ehtiras is somehow somewhat similar to MySejahtera. So Ehtiras ni dia mengandungi the health information. It's similar to MySejahtera, tapi MySejahtera ni nak kena scan everything. Tapi kalau Ehtiras ni is already automatically detected and you have all your information in there, your health card information, your vaccination date and everything. And it was displayed in the app and it tracks user wherever they are. So bila berlaku benda macam ni, it's easier for the authorities to actually track any unusual gatherings which may existed during lockdown and restriction phases. Contoh macam raya hari tu, korang jangan berani-berani nak berkumpul-kumpul. Memang dia orang tahu, dalam satu rumah ni ada lebih 10 orang because they only allow like non-vaccinated people to gather not more than 5 people, for example. If more than 10, you'll be in trouble. In Qatar, dia punya denda bukan murah-murah, 10,000 Qatariah per person. So kalau ada 10 orang, 100,000. Siapa ada duit sila bayar. So these are the things that we actually kita nak adalah wujud in our system. Doesn't matter that of course I know there are certain frustration with regards to MySejahtera Act, but I would say that I'm so proud that we have that app and we are like among those countries yang actually ahead of others. Kita boleh tengok country-country lain which I don't really want to mention, they don't even have an app. So sekali nak berjangkit beratus berpuluh ribu. So we should be really thankful of where we are. Apa yang kita capai. Memang of course ada hiccups, ada kekurangan sana sini whatsoever. Orang duk maki, netizen duk marah sana sini. But actually please be thankful of whatever that we have right now. And this is the first and ever pandemic that occurs. So we know that the authorities lah, I would say, are trying their best actually to deliver the best to our nation lah. So itu yang saya nampak lah apa yang COVID-19 tunjukkan ataupun ajarkan kepada kita dalam masa yang singkat ni lah. Back to you, Aisyah. Aina. Thank you, Doctor, for a very good point of view. Satu orang kata jawapan yang kita boleh renungkan bersama-sama, whether kita nak complain ataupun kita nak appreciate apa yang kita ada. Tapi at the same time, apa sahaja hiccup atau loophole yang ada dalam sistem tu sebenarnya kita boleh compare dengan negara-negara lain so that kita boleh improve sistem kita. Betul tak? Okey, untuk pusingan yang keempat ini, soalan terakhir kita ni kita nak ajukan kepada kedua-dua panel dan kita nak short answer je. So kita mulakan dengan Dr. Hay dulu. Apakah harapan doktor tentang STEM di Malaysia? What would you like to see? Silakan doktor. Ini kira kesimpulan ke macam mana? Habis dah kan? Ya, kesimpulan lah. Kesimpulan. So akhir kata. Jadi saya suka untuk setelah kita berbicara tentang
STEM dan sebagainya, kita melihat ke depan banyak skill-skill baru yang akan keluar, lesson-lesson yang baru yang akan perlu dilalui, sama ada kita pelajar ataupun pengajar ataupun kita sudah menjadi orang dewasa dan sebagainya. Banyak benda yang kita boleh, apa yang saya ungkapkan sini, learn, unlearn dan relearn. Pendidikan sepanjang hayat tu perlu berlaku. Jadi saya tadi terlupa ni mungkin sedikit dapatan. Jadi dia bukannya bila kita ambil engineer dan sebagainya kita akan end up sebagai engineer dan sebagainya. Jadi adik-adik kena jelas tu. Dan bila kita bentangkan tentang tadi fokus kerjaya ke depan dan sebagainya, kalau kita lihat baru-baru ni ada hartal doktor dan sebagainya. Jadi ada kemungkinan mana kata lambakan doktor dan sebagainya, ataupun kita buat tu atas dasar minat kita tetapi kita tidak mengambil kira apa yang sedang berlaku ke depan. Kita tidak project future macam mana. Jadi kita memang nak tu. Jadi bila tak dapat dan sebagainya, siapa nak dipersalahkan? Jadi benda tu semuanya perkiraan. So seminar-seminar seperti ini sebenarnya membuka ruang kepada kita untuk berfikir ke depan tindakan-tindakan yang boleh kita ambilkan. So ini saya bawakan contoh pelajar-pelajar MMU lah. Direct buka company sendiri. Ini anak murid saya juga. Dan sekarang dah menembusi ke Indonesia, Thailand dan sebagainya. Buat macam Grab car dan sebagainya lah. Movie dan sebagainya. Kemudiannya apa lagi? Ini kawan saya sendiri satu kelas dulu, engineer. Tapi sekarang jadi Shell punya HR. Jadi kalau kita ambil benda-benda teknikal ni sebenarnya dalam bab administration sebenarnya akan jadi lebih hebat sebenarnya sebab kita ada technical background. Dan dia hebatlah mana kata daripada student memang pemimpin pelajar dan sebagainya. Ini juga antara contoh-contoh lah. Jadi kesimpulannya untuk STEM ni, kita sebenarnya satu bangsa yang hebat, bangsa pencipta. Kita boleh baca sejarah yang lampau tentang kehebatan bangsa Melayu especially di Malaysia ini. Dan kalau kita bergerak dengan apa yang kita ceritakan tadi, tuan-tuan kita sekarang berada di T0, T- ini masa yang lampau lah. Jadi kalau kita ikut pattern IoT, data raya dan sebagainya ni, kita akan pergi kepada yang kita panggil probable future lah. Mana kata kita follow the pattern. Tapi kita ni bangsa yang hebat ni, kita kena ada satu benda yang lebih. Dan saya nak bawa sedikit lah info yang lain sikit daripada STEM, saya punya cara fikir. Kita lihat hari ini dengan media sosial dan sebagainya, pendapat saya sebagai pendidik dengan kepatasan media dan sebagainya sedikit sebanyak menghakis apa yang kita panggil adab, adat dan sebagainya sebagai mana kata the peranan agama dan sebagainya semakin terakhir disebabkan mungkin kerja-kerja itu sedikit automasi, kering dan sebagainya dan menjadikan kita terkejar-kejar pantas untuk mengejar dunia dan sebagainya. Akhirnya kita terlupa satu side. Jadi ini kita boleh lihat dengan ciri-ciri pelajar hari ini yang mungkin sedikit, saya tak katakan semua, tetapi kita nampak pattern tu ke situ. Kalau di barat, dengan background dia mengejar keuntungan, kapitalis dan sebagainya, dia akan pergi ke situ. Tetapi kita sebagai bangsa yang ada agama dan sebagainya, kita nak kejayaan, kita nak penciptaan inovasi yang hebat. Tetapi pada masa yang sama juga, di sana ada unsur manusiawi dan hubungan sesama manusia dan sebagainya. Bila kita buat satu ciptaan, dia di sana ada unsur-unsur rohani dan sebagainya yang perlu kita lihat. Jadi sebagai bangsa pencipta, kita kena ada dream sendiri. Kita nak IoT version yang macam mana. Mungkin orang lain dia nampak duit dan sebagainya saja, tapi kita nampak lebih daripada itu. Jadi harapan saya untuk adik-adik, mana kata jadi bangsa pencipta, tapi kita perlukan Muslim innovator yang ada misi yang lain, yang lebih daripada itu. Kalau kita lihat kita punya ulama cendekiawan, kalau Ibn Sina barangkali dan sebagainya, menguasai hampir 20 lebih bidang disiplin ilmu. Bukannya kata IoT saja. Jadi dia boleh melihat dari konsep yang lebih besar alam dan sebagainya. Hari ini kita ada konsep-konsep yang PBB minta yang mungkin terpaksa kita meraihkan mana kata golongan songsang dan sebagainya. Minta maaf kata. Dan terpaksa mengikut framework tu. Jadi sebagai Muslim saintis, kita ada peranan yang lebih untuk mengenengahkan solusi yang lebih mana kata lebih komplit daripada segi rohani dan sebagainya. Jadi hopefully penerangan sedikit tu mampu menggerakkan adik-adik lah untuk masuk dalam bidang STEM. Jangan takut-takut, kita perlukan orang yang bijak pandai, terutamanya adik-adik yang belajar di MSM Taiping untuk ke depan dan mengambil posisi dan peranan yang lebih penting di masa akan datang. Wallahualam.
Okay, terima kasih Dr. Hir. Okey, kita bertanya juga soalan yang sama kepada Dr. Iriani. Apakah harapan doktor untuk STEM di Malaysia? Okey, pendapat saya lah, harapan saya masa depan STEM di Malaysia. I'd rather say that STEM is the future of our economy. STEM adalah masa depan ekonomi negara kita lah. Okey, sebagai contoh saya nak memetik US Bureau of Labour Statistics or the BLS 2019 to 2029 yang mengatakan employment projection, it shows that the occupation in the STEM are expecting growth of 8% by 2029 compared to only 3.7% for all of other occupation. So kita nampak macam more than double the requirement of the STEM graduate compared to other graduate in the field. And then berdasarkan pada laporan Bureau of Labour Statistics juga, what are the fastest growing STEM occupation as of 2021, which is the information security analyst job. So the information security analyst job ni, it leads the pack as the fastest growing STEM jobs, moving up from number 2 last year. So kita nampak kat sini what pandemic have done to the the industry. So it requires more and more information security analysts as more and more people are working online, and they're like the needs of the security, information security. Saya pun duk terbaca juga apa admin duk chat kat belakang ni bila masa ada yang cubaan untuk hacking Zoom kita ni. So itu yang saya betul. Ada cubaan untuk hacking our Zoom ni, ada juga So itulah antara kegunaan-kegunaan graduan STEM kita perlukan orang-orang yang macam ni yang boleh kata overcome the issues. As of 2015 and 2019 juga, informasi daripada US Bureau of Labour Statistics yang mengatakan yang seramai lebih kurang 36,700 pekerja adalah dari STEM, iaitu 41% in the US alone. And of course among them yang highly in demand adalah IT tadi saya dah sebut, dan juga adalah in the healthcare occupations. So we know the high needs and we want to actually develop more expertise and professional via STEM education in Malaysia. Saya juga nak petik yang baru-baru ni yang kata viral lah. So adik Siti tak ada Siti, suka hati je. Okey, nama beliau Fakira Khairuddin. Sorry, teringat dekat arwah Siti Sarah. Okay, so her name is Fakira Khairuddin. Beliau merupakan pelajar lepasan maktab rendah sains Mara Kopu Ulul Albab di Terengganu. Bila beliau melakarkan sejarah menjadi orang pertama yang di-hire oleh syarikat gergasi Tesla. So nak dikatakan dekat sini adalah betapa orang kata nampak gah lah bila kita ceritakan tentang bidang STEM ni. So bila di-hire oleh Tesla, satu dunia kecoh kan. Macam padahal kalau kena hire dekat I don't know lah, tapi tak adalah pula semua social media. I literally can see like buka Facebook, buka LinkedIn, every submit semua cerita dekat Fakira Khairuddin ni. Macam wow kan. So we can actually see the future of STEM is in Malaysia is brighter than ever. And there's so much to discover and to be explored as it's become higher and higher in demand compared to any other field. So nak kata kita tak mampu, tidak. Tengok adik Fakirah kita kan, Tesla hire dia. So tidaklah orang kata kita ni diceruk dunia yang tak ada orang kenal, tak ada orang mampu macam tengok Malaysia cikai lah, tak ada. No. So we are already there. So itu yang saya nampak lah masa depan pendidikan STEM di Malaysia ni yang sebenarnya sangat-sangat cerah, and it's very very bright, and we should really embrace it. Okay, thank you so much Dr. Iriani for the input. Oleh kerana masa menceburui kita, kita tak akan open untuk sesi Q&A session untuk malam ni. Tapi to be honest, intipati forum ni tadi sebenarnya dah cerita in details apa yang patutnya kita cover untuk malam ini.
Jadi kepada adik-adik semua, bolehlah sesiapa yang dah mula rasa berminat-minat nak menceburi bidang STEM, boleh contact Dr. Hay terus lah untuk masuk daftar universiti bulan 9 ni. Bulan 9 ke bulan 10 ni. Diskaun Lagi setahun. Bolehlah tu. Okay. Okay, before we move to, before we end this session, we would like to have just a short photo session to end this forum. Jadi semua boleh buka kamera lah. Kita nak tangkap gambar. Okay. Okay, semua dah ready? Ada lagi yang tak buka kamera tu? Okay, baik. Sekalian penghargaan dan jutaan terima kasih kepada ahli panel kita, Dr. Iriani dan Dr. Khair. Tak lupa juga kepada rakan strategik Ansara Taiping, MRSM Taiping, KNF Energy Sdn Bhd, Amans Media, Outpost Taiping Sdn Bhd, ALKS System dan BG Capital Holdings. Pada anda yang terlepas atau ingin menonton semula sesi perkongsian ini, boleh berbuat demikian di Facebook Ansara Cawangan Taiping dan YouTube Ansara Taiping. Dan jangan lupa untuk subscribe, like dan follow kami juga di Instagram dan Twitter Ansara Taiping. Dan kepada alumni MRSM Taiping yang masih belum mendaftar sebagai ahli Ansara Taiping, bolehlah berbuat demikian menerusi portal Ansara www.myansara.org. Sebelum kita bersurai, kita tutup majlis ini dengan tasbih kafaraah dan surah Al-Iz. Sekian dari kami, Aina dan Aisyah. Jangan lupa CD kita yang seterusnya pada hari Jumaat, waktu yang sama tapi topik yang berbeza. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Terima kasih Dr. Khair. Terima kasih Dr. Terima kasih Dr. Har. Terima kasih Dr. Nini. Dr. Iriani dah get ready tu, dah bangun. Itulah dia